Wah geng, sudah sampai Shah Alam. Tapi langit sepertinya mau hujan guys. Macam mana kita nak menghadapi krisis akan datang ni? Dengan harga minyak je kan yang tak tentu arah, dengan stok putusnya, dengan kerajaan umumkan banyak pembuangan kerja oleh syarikat-syarikat swasta, redundant position. So macam mana ni? Saya antara orang yang terkesan juga sebab saya pun baru-baru buang kerja ni. Sebab tu saya fikir untuk fokus buat konten dan Lalamove ni lah sebagai punca pendapatan harian saya buat masa ni. Rumah nombor kita check dulu. Ini nampak gayanya macam tak ada orang. Saya call dulu lah. The number you have dialed is not reachable. Assalamualaikum. Nombor yang anda dial. Halo, Assalamualaikum. Hello? Assalamualaikum, Pak Cik Nias ke? Ya, Nias. Saya lah lama ada nak hantar barang. Apa ni, rumah, dah sampai rumah? Dah, saya nampak ada Azia warna hijau Awak buka pagar tu, letak kat buai cik ya? dekat buai boleh saya sorok sikit lah. Saya ni pergi hospital Tengah Bulu ambil ubat. Oh, patut ni kunci je. Rumah kunci, tapi pagar tu tak kunci. Oh ya, dia bangga selak je Okey. Saya memang ternyata tak kunci kalau ada orang tak bayar. Baik, saya letak dekat buai ni lah. Boleh, kat kursi tu pun boleh. Kat buai lah. Terima kasih nak ya. Sama cik, moga cepat sembuh cik. Alhamdulillah, insyaAllah. InsyaAllah. Saya dah letak ya. Saya bertolak dulu lah. Nanti saya call anak saudara tu yang dia hantar barang tu tadi. Ya, Aziz. Dia dah mesej saya, dia kata dalam pukul 12 sampai. Ya. Tengok jam, dah pukul 12. Ya saya cik. Awak call tadi, saya terima kasih ya. Sama, baik sama cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.